Presiden Amerika Tiga Suku Donald Dungo tu dilaporkan oleh hampir semua media dalam keadaan panik sekarang ini dan sangat-sangat tertekan. Sebab apa? Sebab tak sampai beberapa jam tentera laut Amerika yang dikatakan terkuat di dunia itu mengadakan sekatan di Laut Oman, sekatan laut di Laut Oman, sebuah kapal tangki minyak Cina telah dengan selamba saja melalui sekatan laut Amerika itu dan diperhatikan saja oleh kapal-kapal perang Amerika tanpa berbuat apa-apa. Tambah pula kapal yang lalu tu adalah kapal yang telah disanction ataupun dalam senarai hitam Amerika. Jadi nampaknya rancangan Amerika nak kenakan sekatan laut ke atas mana-mana kapal yang nak pergi ambil minyak ataupun baru ambil minyak daripada Iran telah gagal pada hari pertama. Hampir semua media-media utama termasuk media Israel telah melaporkan kejadian yang amat memalukan tentera laut Amerika tu. Nampak sangatlah gempak kaliang lah. China semalam China bagi amaran keras kepada Amerika supaya jangan sekali-kali usik mana-mana kapal orang yang nak berdagang dengan Iran sebab mereka ada kontrak yang perlu dipenuhi dengan Iran. Nampaknya jelas sekali Amerika tak berani lah. Jadi seorang pemerhati berkata yang tadi tu adalah sukar untuk Amerika menahan kapal-kapal minyak yang didaftarkan secara sah jika dibandingkan nak tahan kapal-kapal hantu yang selama ni bawa minyak Iran. Sekarang ni dia tak pakai kapal hantu dah. Pakai kapal yang didaftarkan secara sah, bawa bendera betul. Nampaknya Iran tak payah pakai kapal-kapal hantu nak eksport minyak, tapi minta kapal-kapal negara yang nak beli minyak datang ambil sendiri. Sekarang ni semua orang tengah sesak. Kau nak beli, kau datang ambil sendiri. Pakai kapal sendiri. Dan yang menariknya, lebih 80% minyak yang Iran jual adalah dijual kepada China. Jadi 8 daripada 10 kapal yang datang tu, kapal China yang datang ke pelabuhan Iran, dah tentu Amerika tak tahan. Jadi untunglah Iran dah lah dapat jual minyak, jual pula harga tinggi sekarang ni, dan pada masa yang sama dapat kutip tol. Sebab Amerika dia tak jadi sekat semua kapal, dia kata dia nak sekat kapal yang pergi balik ke Iran saja. Jadi kapal-kapal lain boleh masuk dan bayar tol kepada Iran. Jadi satu perkara yang amat menarik yang dilaporkan oleh hampir semua media semalam, ini benda best, ialah kapal pengangkut USS carrier terbesar Amerika yang jamban tersangkut tu, yang terbakar berdobi tu, iaitu USS George W. Bush yang boleh bawa 75 buah kapal jet pejuang ni yang sedang menuju ke Laut Arab. Maknanya dia dah repair dia sedang menuju ke Laut Arab. Jadi kapal USS George Bush mengelak untuk gunakan terusan Suez, laluan yang jauh lebih dekat. Maknanya selalunya kapal ni kalau daripada Eropah nak pergi ke Laut Arab ni, dia lalu terusan Suez, tapi dia tak berani lalu situ. Sebab apa? Kita semua tahulah jawapan kenapa dia tak berani lalu terusan Suez. Sebab bila dia lalu terusan Suez, dia kena lalu dekat Laut Merah. Bila dia lalu dekat Laut Merah, dia kena lalu dekat Selat Al-Mandab. Dan Selat Al-Mandab kita tahu siapa yang jaga. Houthi, Yaman Utara yang jaga. Sebab kalau kapal perang Amerika tu lalu ikut terusan Suez, maka kapal tu kena lalu Laut Merah. Dan akhir sekali kena lalu dekat Bab Al-Mandab yang dikawal oleh Houthi dari Yaman Utara. Champion dia. Jadi terang-terang kapal Indo-Amerika yang terbesar, tercanggih, termoden, tak berani ambil risiko untuk diserang Houthi. Sebab kita tahu tahun lepas satu kapal dia USS apa benda tu hampir kena sampai 2 buah pesawat F-18 terjun laut. Jadi ini bila kapal USS George Bush ni takut nak lalu dekat Selat Bab Al-Mandab ni, takut kena serangan Houthi, ianya dah jadi bahan lawak antarabangsa dan satu dunia menganjing tentera laut Amerika. Terutama sekali yang kuat menganjing ni podcaster daripada China. Kenapa? Sebab kalau kapal Indo-Amerika yang paling gah dan jadi lambang kekuatan tentera laut Amerika tu dengan Houthi pun dia orang takut, tak berani lalu. Gangster dah tunggu. Macam mana dia orang nak merampas Selat Hormuz? Dengan Houthi pun kau tak lepas, kau takut nak lalu. Macam mana kau nak rampas Selat Hormuz daripada Iran yang jauh lebih kuat dan lebih moden? Jadi macam mana dia nak dan ramai yang persoalkan macam mana dia nak menjamin keselamatan kapal-kapal antarabangsa. Sekarang ni dulu Amerika ni dia buat petrodollar ni sebab dia bagi jaminan. Kau beli minyak dalam dolar, aku jamin keselamatan kapal-kapal dagang antarabangsa. Macam mana dia nak jamin keselamatan kapal-kapal dagang antarabangsa? Dengan Houthi pun dia orang gerun sampai tak berani lalu. Jadi semalam masuk hari ke-45 perang, hari ni dah masuk hari ke-46. Sekali lagi Amerika terpaksa menanggung malu yang amat besar. Pak kata siapa presiden MIC itu, Sami Value, kemaluan besar. Jadi menurut seorang pemerhati, Patricia Marines berkata, sekarang baru dunia faham situasi yang nyata. Dunia dah berpijak di bumi yang nyata. USS George Bush dan armada laut Amerika yang sekarang
berada di perairan Namibia. Dia ambil jalan jauh. Dia kona turun ke Afrika, tu lalu ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan tu naik patah balik. Sebab nak mengelakkan Houthi. Jadi Patricia Marines kata USS George Bush ni dan armada laut Amerika yang sekarang berada di perairan Namibia sebab mengambil jalan jauh untuk mengelak daripada melalui Selat Bab al-Mandeb. Ini diberitakan oleh semua media-media utama dunia. Malu besar betul. Jadi sekiranya armada terbesar Amerika takut untuk lalu di Selat Bab al-Mandeb dan tak sanggup ambil risiko diserang oleh Houthi, maknanya apakah jaminan keselamatan yang mampu Amerika bagi kepada kapal-kapal kargo? Itu yang diceritakan oleh hampir semua media lah. Jadi senjata puak Houthi ni dia kata taklah secanggih senjata Iran. Jadi macam mana armada dia nak masuk Selat Hormuz yang jauh lebih bahaya, senjata Iran lagi dahsyat, pertahanan lagi kuat, macam-macam senjata dia ada dengan kapal selam lah, dengan bot laju lah, dengan drone air lah, dengan peluru pandu dia lah. Jadi dengan Houthi pun kau gerun, kau nak pergi Kedah, Selat Hormuz. Saya rasa dia tak berani lah. Dia main tengah-tengah laut je lah. Kesimpulannya lah, kalau armada laut Amerika pun takut dan rasa tak selamat nak lalu kat Selat Mandeb, maka tak ada satu kapal kargo kalau kapal perang Amerika pun tak berani lalu dekat Selat Al-Mandeb tu yang dikawal oleh Houthi tu maknanya tak akan ada satu kapal kargo atau kapal dagang yang akan berani masuk ke Selat Al-Mandeb. Maknanya Houthi tak payah letak peri api pun dia tak payah letak peri api pun, siapa pun tak berani masuk. Sebab apa? Satu dunia dah tahu, kapal Amerika, kapal perang Amerika tak berani lalu kapal-kapal dagang nak masuk, nak cari pasal. Jadi itu seolah-olah bagi iklan kepada dunia, kepada kapal-kapal lain. Kalau aku pun kapal-kapal tentera Amerika ni tak berani masuk, kapal dagang ni tak berani masuk lah. Dan insurans pun tak akan berani insurankan kapal-kapal yang lalu situ. Kalau lalu situ, kapal-kapal sedang kau tanggung sendiri. Jadi reputasi puak Houthi saja dah menggerunkan kapal-kapal seluruh dunia. Sebab apa? Armada laut Amerika pun tak berani lalu. Apakan lagi kapal-kapal lain. Dan sebaliknya, dengan Houthi dan takut sebaliknya, sekatan laut yang dibuat oleh Amerika tak dihiraukan langsung oleh China. Lepas ni harap-harap negara lain pun buat tak tahu je lah macam kapal-kapal China tu. Jadi sama-sama kita tunggu kapal negara mana yang Amerika nak tahan. Saya rasa dia akan tahan lah sebiji dua. Kapal Britain, kapal Perancis, kapal India, kapal Pakistan. Mungkin dia orang berani tahan kapal Malaysia je lah kot. Tapi itu tak ada masalah lah. Sebab kalau dia tahan kapal Malaysia, PMX angkat telefon saja semua settle lah. Kita tahu kehandalan PMX kita ni. Jadi hari ni saya telefon, dalam masa 24 jam kapal kita lepas. Jangan main-main dengan PMX. Oh, banyak peri api situ dah pasang. Oh, Houthi pun ada peri api Filipina nak hampa Sabah tak berani. Itu goreng sajalah. Mana dia berani nak hampa Sabah. Tentera laut Filipina tak kuat, tentera udara dia pun dah lama dah. Kita pun ada Senkom kat situ. Jadi kepada yang baru masuk, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi untuk bersama hari ini dah masuk 27 Ramadan 1447 Hijrah. Dan Alhamdulillah syukur kita dapat bersama lagi untuk menyaksikan bibit-bibit keruntuhan Empire Amerika Jahanam ni dan kehancuran negara haram Israel. Tak pernah terfikir oleh otak saya yang kecil ni yang Amerika ni akan dimalukan sebegitu rupa semalam. Kita ini berpuluh-puluh tahun memanglah macam tuan-tuan dan puan juga mengharapkan Amerika lingkup. Tapi kita tak tahu begini cara dia nak lingkup. Jadi menurut Scott Ritter, buat masa ni Amerika memang tak ada kemampuan. Bukan Scott Ritter seorang saja kata, banyak pengulas-pengulas bekas-bekas komander tentera kata Amerika sekarang ni memang tak ada kemampuan untuk mengadakan sekatan sebegitu rupa. Dan ini hanya satu stunt terdesak Trump lah, gempak sajalah. Dia tak ada kemampuan nak buat sekatan. Banyak sebab dia bagilah. Scott Ritter kata kesemua 5 buah pengkalan tentera laut Amerika ni berada di Teluk Parsik dan semua 5 tu dah sama ada dirosakkan, dimusnahkan dan semua askar-askar yang kat situ pun dah tak ada, dah cabut lagi, dah pergi tempat lain. Jadi armada laut Amerika tak akan mampu bertahan lama tengah-tengah laut tu. Bila pengkalan habis, dia kena pergi pengkalan. Dan sekarang ni pengkalan tu dia tak berani masuk Selat Hormuz. Jadi macam mana nak sampai ke pengkalan dekat Qatar, dekat Bahrain tu Jadi dia terpaksa pergi ke tempat jauh. Itu ambil masa 2-3 minggu. Jadi tak boleh tahan lama Melainkan Amerika letak, Scott Ritter kata kalau Amerika nak betul-betul kawal situ, dia kena letak semua armada laut dia orang kat sana, baru boleh. Kalau letak macam tu, saya rasa China terus akan buat. Saya ada juga yang kata lepas ni China, kalau Amerika betul-betul letak armada dia besar-besaran kat situ, lepas ni China besar kemungkinan dia akan letak armada dia dekat selat dekat Taiwan tu, dia pula akan kutip tol. Ini idea Iran. Semua orang nak kutip tol sekarang. Sebab apa? Kalau Amerika kerahkan semua kapal-kapal dia pergi jaga kat situ, China senang-senang saja dah kutip tol. Silap-silap si Kim Jong-un Korea Utara ni pun nak kutip tol juga. Dia ambil kesempatan. Sebab apa? Tentera laut Amerika dah tak ada. Silap-silap dekat Jepun dia kutip tol, dekat Taiwan dia kutip tol, silap-silap dia pergi Hong Kong kutip tol. Hong Kong tak boleh lah, China